Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafli. Baik, hari ini kita ada sebiji Azhar ni, Azhar V3. Jadi kalau tengok sini, dia dah pakai disc brake belakang. Yang ni jenis model Honda. Okay, dia punya kelemahan dia parking brake. Sebab dia gunakan piston untuk lock dia punya parking brake lah. So benda ni dia selalu kalau kita tekan habis pun dia akan berjalan. Jadi hari ini dia nak tukar disc brake lain. Dia tukar pada disc brake juga, tapi disc brake lain lah. Sebab yang ni memang parking brake dia memang fail sikit. Okay, brake ok, tak ada masalah, cuma parking brake dia kurang. So dia nak tukar ke disc brake lain. Lepas tu jenis ni selalunya dia tak pakai brake shoes lah. Sebab dia kan pakai piston lah untuk parking brake kan. Jadi dia nak beralih kepada brake lain yang dalam dia yang parking brake dia pakai brake shoes. So dia lagi padu. Lepas tu penyakit brake ni kan, kita kena tekan dah nekat nak habis baru dia gigit. Itu ada customer seorang dia pakai disc brake ni, lepas tu dia upgrade servo brake. Lepas tu kita kena tekan kuat baru dia gigit. Selalunya bila servo kita dah upgrade, kita tekan sikit je dia terus melekat kan. Yang ni dia kena tekan kuat. Lepas tu owner bawa drum, pasang balik drum, settle masalah. So kereta ni dia dah upgrade. Ok, servo brake dah boleh lah. Condition memang cun-cun punya. Dia pasang kat kita dulu. Jadi brake yang dia akan pakai ni daripada model Toyota. Model Toyota yang ni Vios, barang dah rare ni. Dia kecil sikit daripada Wish, 10.5 inci. Tapi dia punya dalam-dalam ni semua sama, brake shoe semua sama. Cuma tapak dia lain dengan caliper dia lain. So, tapak kita dah custom. Ok, dan kita akan pasang lah. Jadi barang ni kita dah siap refurbish semua. Memang berkilat. Dia macam ala rainbow sikit. Ni kalau dulu-dulu orang panggil caliper pisang. Okay, dia macam bentuk pisang. Lepas tu brake shoe dia sama, boleh pakai juga yang Toyota Wish punya. Alright, dan kita akan pasang. So Azhar ni dia ada ABS lah. Okay, dia ada ABS, dia ada wire. Lepas tu spring dia pakai ni spring e-batch. Dan bracket semua dia dah ketuk, kita akan ketuk balik macam asal. Okay, lepas tu ni dia punya bearing dia ada ni, ada soket ni. Ada juga kita tengok dalam konten TikTok tu kan, dia keluarkan, dia tarik pakai slider pulley gitu kan, slider hammer. Slider hammer tu pum, tercabut habis semua sekali dengan soket-soket tercabut. So nak buka ni dia ada cara dia. Lepas tu yang ni dia punya brake yang lama lah. Tengok pun macam ada makan sikit ya. Tapi tak tahu berapa laku kalau jual ni. Bracket aluminium. Ok guys, so kita dah masuk dia punya tapak dia dan juga hub dia lah. Ok, lepas tu sekejap kita akan masuk lah barang-barang dia semua yang dalam ni, brake shoe apa semua kita akan masuk sini. Ok, so ni caliper rotor baru dia beli lah, owner beli. So ini lah dia punya brake shoe dia. Ok, kita dah pasang. So bila brake dia parking brake ya, ni brake shoe ni parking brake ya, pakailah sampai reput. Dia susah nak habis sebab dia untuk parking brake sahaja, dia bukan untuk brake. Lepas tu ni tensioner bawah ni lah. Bawah ni kita nak bagi tegangkan lagi brake, nak kuatkan lagi, kita kena tolak lah tensioner ni. So kita masuk rotor ni, masuk, kita adjust dulu parking brake, dah siap adjust baru masuk caliper. Ok, tune. Belah sini pun dah komplit. Ok, jom masuk rotor, adjust parking brake.
Ok, so kita dah pasang dia punya caliper brake. Alright, jadi hose pun kita dah pasang. Hose kena modified sikit. Lepas tu lalu bawah, lalu belakang ni. So dia masuk belakang ni. Vios, Camry, Altis sama dia punya caliper dia. Okay. Lepas tu dia punya brake pad kena beli baru, brand Brembo. So brake pad Brembo ni dia datang sekali dia punya dengan pin apa semua baru. So kita tak risau sebab dia memang dia bagi baru sekali dengan pin. Memang kita recommend pakai Brembo punya brake pad. Lepas tu disc pun disc Brembo juga. Harga boleh tengok dekat Shopee. Alright, alhamdulillah kita dah siap bleeding brake belakang. So inilah hasil dia. Comel ya guys. Drum dengan brake lama dia. Sini pun dah complete. Ok, jom kita masuk tayar, kita pergi test dulu lah. Tune lah. Ok, alhamdulillah kita dah siap pasang disc belakang. Ok, jom kita layan dulu. Ok, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Cafe Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.